Pagi ni kami bergerak awal ke Teluk Intan untuk menghadiri walimah Nur Haidir, basis PL Thrash Metal Band The After. Mereka ni pun baru saja melancarkan album baru PSO dan sedang giat mempromosinya. Haidir ni kawan baik aku lah, unik orangnya. Aku pun ada tubuh band bersama dia. Mereka semata-mata nak gabungkan dia dengan Chin untuk memaksimalkan daya kreatif mereka dalam bermain bass. Van aku sebenarnya baru keluar ada bengkel, jadi inilah long distance test drive buat pertama kalinya selepas overhaul. Kiranya bengkel koi buat puas hati lah, lancar dan meyakinkan. Kami sampai di Cenderung Balai jam 1 tengah hari. Majlis tengah rancak. Haidir bersama pasangannya segok macam hanjebat naik pelamin lah. Rakan-rakan kami Reza, Panjang, Syafiq, Rosu, Wendara. Kami seterusnya check-in di Merch Summit Hotel yang bersebelahan Gulam Rasul Nasi Kandang. Hotel ni karut kerana tak ada lift. Katanya untuk staff saja. Gila. Pada 11 malamnya kami pergi terokok pasar malam. Rupanya orang sini main bandar sakan juga. Banyak betul toko bandar di sini. Tapi kami lebih tertarik pada makanannya. Kami cuba popiah dan kebab. Dah boleh cecah 1000 biji asalnya seal semalam mereka ni. Kemudian kami makan malam di restoran Apung di Hilir. Alhamdulillah sedap makanannya. Esok pagi kami keluar awal selepas ambil foto di Menara Condong Teluk Intan. Kami pun bergerak menyusul lebuh raya pesisir pantai barat. Aku tak pernah ikut laluan tu sebelum ni. Teluk Intan pun inilah kali pertama aku sampai. Gelabah juga tadi bila tengok tak ada stesen minyak. Nasib baik kami sempat ciluk turun beruas untuk isi petrol semula. Kami singgah IKEA untuk makan tengah hari. Punyalah ramai manusia. Rela pula suka sungguh dia cuba semua katil. Kami sampai di Perlis kira-kira jam 8 malam. Selepas overhaul ni minyak nampaknya makan kuat juga. Mungkin sistem pembakaran dah lancar kot.